Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Alhamdulillah. Jumpa lagi dalam video Pak Haji di YB Channel Tim Pejuang Rakyat. Jangan lupa sahabat-sahabat, tolong like, tolong subscribe dan sharekan video Pak Haji kepada sahabat-sahabat kita yang lain. So hari ini Pak Haji nak menjawab satu kenyataan yang dibuat oleh Seko Walanon. Walanon ni kita panggil dia Seko, yang bernama Wan Dahi. Wan Dahi telah membuat satu video yang mengatakan Abang Belon apabila membuat satu sidang akhbar, dia membaca skrip. Itu yang kadang-kadang Pak Haji nak kata dia bangang, nanti dia marah. Tapi sebenarnya memang bangang pun. Tahu Wan Dahi ni, dia sebab dia punya kerja adalah menjilat. Dia kerja dia adalah merapu. Selain daripada menjilat, dia merapu. Dia tak faham maksud sidang akhbar. Jadi kalau sidang akhbar ni, kalau dikatakan sidang akhbar ni, dengar sini Wan Dahi Walanon kau dengar sini baik-baik. Ni Pak Haji nak bagi tahu kau. Kalau kau bodoh, kau pergi belajar. Kalau kau tak nak belajar, kau dengar Pak Haji cakap. Setiap apa saja sidang akhbar yang nak dilakukan, mesti mereka akan menyediakan satu teks ataupun skrip yang dipanggil press release. So mana-mana sidang akhbar. So nanti bila mereka melakukan sidang akhbar, mereka akan bacakanlah teks tu. Jadi apabila nanti lepas habis dia baca teks tu ataupun skrip yang dikatakan Wan Dahi tu skrip, lepas habis dibaca, barulah nanti wartawan ke sesiapa yang nak bertanya based on apa yang telah dinyatakan dalam teks tersebut. Dipanggil press release. Jadi kalau Wan Dahi ni, dia tak reti tak sekolah, suruh pergi sekolah balik. Nak tanya Wan Dahi ni sekolah ke tak sekolah. Atau kalau dia sekolah sampai darjah berapa. Keduanya, dia ni daripada planet mana. Jadi apabila Abang Belon, dia membuat satu sidang akhbar, memanglah ada rakan-rakan yang menyediakan dia punya teks ataupun skrip ataupun press release. Itu yang dibaca dalam handphone dia tu yang disediakan. Mestilah orang buat press sidang akhbar mesti kena baca dia punya teks. Apa isi kandung dia, apa yang dia nak cakap, apa yang dia nak beritahu. Kenapalah bangang sangat Wan Dahi ni? Kau ni muka je jambu. Sebab kau punya jambu sebab tu kunyit suka. Mungkin kau ni jenis spesies kunyit kot. Menjilat aja. Tak faham maksud sidang akhbar. Sebab mungkin kau tak pernah ikuti sidang akhbar kot. Lagi satu aku nak beritahu kau Wan Dahi. Tu, Ketua Polis Selangor nak buat satu sidang akhbar, nak beritahu pasal kes Putra Haid yang meletup baru-baru ni. Beliau juga disediakan teks ataupun skrip oleh pegawai-pegawai mereka. Jadi bila Ketua Polis Selangor membuat satu sidang akhbar, dia based on apa yang telah disediakan teks ataupun dia punya skrip. Dipanggil press release. Dia baca, kemudian wartawan bertanya based on apa yang telah dinyatakan. Kenapalah bangang sangat Wan Dahi ni? Aku suruh kau sekolah pandai-pandai, tak nak. Itu nak jadi Walanon. Orang suruh makan sup yang original, sup yang fresh macam sup ekor, sup kambing, sup ayam. Kau makan sup bakuteh. Dah makan sup bakuteh, okey lah. Tapi yang basi kau makan tu sebab benak otak kau. Tu sebab otak kau bengong. Tu sebab tu sampai bila kau nak jadi Walanon? Jadi seperti mana Pak Haji kata, kalau tak bangang bukan Walanon, kalau tak temerang bukan papanon. Inilah puak-puak ni lah. Jadi macam Dr. Akmal yang baru-baru ni mengatakan puak-puak yang taksub, yang mengata Abang Belon, yang menghina Abang Belon. Ini salah satu daripada puak-puak yang kau katakan tu lah Dr. Akmal ni. Wan Dahi ni taksub, bangang, bengong. Kan? Jadi puak-puak tu kau tak boleh nak marah sebab itu puak-puak geng kau juga. Sebab Dr. Akmal dengan Wan Dahi ni, dia satu perjuangan di bawah kerajaan perpaduan. Jadi kalau kau nak marah petaksub tu, ini salah satu petaksub yang mengatakan lah. Jadi yang ketiganya Pak Haji nak nasihatkan kau ni, Wan Dahi, kalau keluarga hang kena macam apa yang Abang Belon kena, agak-agak macam mana tu kau punya cakap? Kau tak rasa keluarga kau tak kena. Cuba keluarga kau kena macam mana Abang Belon kena. Aku rasa kau lagi meroyan. 13 hari 13 malam ke meroyan.
Cuba kau tanya dengan geng-geng reformasi dulu. Geng-geng masa aku ingat kau belum habis sekolah kot. Kau takut-takut kau tak sunat lagi. Kau tanya dengan geng reformasi 98. Kan? Bila polis balik hentam dengan cota, timbah air, pijak, pukul dengan dia punya cota tu. Apa puak-puak ni ahli-ahli reformasi kata? Polis zalim, polis anjing, macam-macam dia kata polis. Begitu juga yang berlaku kepada diri Abang Belon. Yang datang macam pirana. Ni geng-geng puak kuasa yang lawannya seorang. Kan? Lepas tu kau nak menghina yang seorang tu. Kan? Jadi kau ni jangan jadi bangang lah. Orang nak baca skrip kau sakit hati. Orang nak baca tu kau sakit hati. Kau ni apa masalah kau ni Wan Dahi? Kan? Kau nak jilat kau jilat je lah. Kau kena ingat Wan Dahi. Kerajaan kau ni bukan kekal selama-lamanya. Satu hari kerajaan kau akan tergolek. Aku nak tengok kau macam mana nanti bila kerajaan kau tergolek. Kan? Lagi satu, Pak Haji nak beritahu kepada Abang Belon kalau tengok video Pak Haji dan juga peguam Abang Belon. Kalau tengok video Pak Haji ni Pak Haji nak tanyalah kalau korang ni sebagai seorang peguam kalau polis telah mendedahkan kepribadian, rahsia kepribadian yang sekarang dah viral bahawa Abang Belon ada 13 rekod polis. Sedangkan apa yang Pak Haji dimaklumkan itu adalah rahsia. Tak boleh didedahkan sesuka hati. Jadi minta peguam supaya minta polis bagi keterangan lah daripada mana benda ni boleh timbul, daripada mana benda ni boleh terdedah, sebab rahsia segala-galanya kepribadian seorang tu hanya polis saja yang boleh simpan. Kan dipanggil rekod jenayah, RJ kan, rekod jenayah. Rekod jenayah ni yang boleh tahu polis saja. Tapi macam mana sekarang dah boleh diviralkan? Jadi kalau saya kata ada kesilapan daripada pihak PDRM, saya minta pihak peguam Abang Belon cuba minta kan maklum balas dan pengesahan daripada pihak PDRM. Kan? Jadi sepatutnya Wan Dahi yang bangang ni dia tanya kenapa benda rahsia tu boleh didedahkan. Kan? Boleh viral sedangkan benda tu tak boleh. Benda unit rekod jenayah ni yang menjaga segala isi-isi kandungan tentang rekod-rekod OKT. Kan? Tapi sekarang dah terdedah kan. Jadi saya minta lah kepada Abang Belon punya peguam bela supaya membuat sesuatu lah terhadap PDRM. Tanya dengan PDRM kenapa boleh tersebar, siapa yang sebarkan, macam mana orang tu dapat maklumat, tanya kan. Jadi kepada Wan Dahi ni kau kena ingat, aku nak beritahu kat engkau, kau jangan sebut pasal orang baca skrip. Sepatutnya kau tanya, polis asyik nak gunakan Seksyen 186. Konon-konon asyik orang awam saja mengganggu penjawat awam. Tapi cuba kau tanya balik kepada penjawat awam yang mengganggu orang awam ni apa cerita? Kan? Kadang-kadang orang penjawat awam ni dia saja provoke kepada orang awam sehingga orang awam marah. Lepas tu bila orang awam marah dia gunakanlah dia punya lesen 186 konon-konon mengganggu penjawat awam. Jangan salah gunakan 186 ni untuk menganiaya orang awam. Sepatutnya gitu ni Wan Dahi. Sepatutnya perjuangan macam gitu baru orang respect. Ini orang baca skrip pun kau koyak. Apa hal ni? Kenapa kau bangang sangat? Cuba jangan jadi walanun. Jadilah manusia yang betul-betul yang cerdik, yang pandai, yang betul-betul pegang kepada keadilan. Jangan jadi manusia yang bangang. Wan Dahi, itu sajalah perkongsian Pak Haji pada hari ini. InsyaAllah dengan apa yang Pak Haji katakan ni, mudah-mudahan Wan Dahi tu celik mata dia, celik hati dia, biar dia sedar sikit. InsyaAllah sahabat-sahabat, kita jumpa di lain-lain video. Jangan lupa sahabat-sahabat, balon tetap balon, langgar tetap langgar. Sekali wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.